Akhir-akhir ni dekat media sosial ramai orang dah tengok Agent Ali The Movie 2. Sampai ada yang buat GFX makan dengan Alisha lagi guys. So aku akan bagi review dekat akhir-akhir video ya. So stay tune dan tengok video ni sampai habis, okay? So sekarang kita ada dekat sama ni. Kita on the way pergi Sunway Pyramid. Macam college Ungku Dramat. Kita dah sampai Sunway City. Let's go. Sekarang kita dah sampai Sunway dan kau tengok ada kereta Zikri kan. Kau biar betul kan dapat tiket. Welcome back TGV Cinemas. Let's go. Okay, yang ini dia tengah pilih movie. Kupon stress tengok kan. Ni kita orang tengah tunggu nak makan. Kita orang nak makan. So, kita makan dulu. Lepas tu kita tengok movie ya. Inilah penampakan makanan kita pada hari ini. Okay. Ini Hakim, ini Haziq dan ini Raja. Enak sekali guys. Kasih like dulu ya guys. Bagi like dulu. Okay. So, kita tengah habiskan makanan kita. Nanti kita nak naik cinema, okay? Okay, ni sedang cari TGV sebab kita orang lupa. Tak, pusing. Ha? Holy crap! Kita tengah choose makanan. Kita nak ambil air dulu. Ambillah air. Siapa bayar? Ha? Siapa bayar? Kau bayar. Apa ya? Alhamdulillah, jom guys. Okay, big guys. Tu tiket. Tu. Wih, dapat dia punya tu lah. Malah. Okay. Aduh kau ni. Asyik banglah aja, diamlah kau. Tengok jali. Gelap. When it came to being bad, we were pretty good. Guys, itu saja filem ni. Macam mana? Review? Boleh lah. Review macam mana? Review? Best lah. Saja tengok. Review. Hello guys. Best night. Best. Kau bagi berapa per 10? Good. 5 ini? Okay, 8 dah lah weh. Thank you so much guys. See you next time. Bye-bye. Tapi aku jumpa sesuatu yang unik. Chicken jockey. Kau rasa kalau kita tunjuk ni akan tolong dia nak balik tak? Ha, ni ada recording. Kenapa file sejarah dia tak boleh buka?